Assalamualaikum. Apa yang kamu nampak tu, itu adalah aku sewaktu tahun 2023 di mana aku menjual perfume berlatarkan tangki hitam dan juga di bus stop. Dan sewaktu aku menjual perfume tu, aku ditipu dengan rakan niaga aku. Dan apa yang jadi adalah aku bersyukur di sebalik hikmah aku ditipu, aku dipergunakan, aku diperbodohkan dengan segala usaha yang aku letak dalam menjual perfume selama 4 bulan. Allah hadirkan aku insan yang baik di mana kali ini Sugar Boom dan juga aku berkolaborasi dalam menghasilkan satu perfume yang aku nantikan, sebab itu adalah perfume yang ikhlas dan itu adalah signature by Daus Bajo. Dan untuk pengetahuan semua, di sebalik semua ini ada orang yang support aku di belakang. Ada kamu sebagai followers dan juga viewers, dan ada beberapa orang-orang insan-insan yang tak boleh aku lupa, iaitu family aku sendiri. Terima kasih banyak-banyak untuk segala usaha dan segala perhatian kamu untuk aku. Begitu juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bos A merangkap CEO Sugar Boom sebab mengambil aku sebagai face of Sugar Boom. Dan kali ini aku akan tunjukkan bahawa seorang anak kampung mampu berjaya, mampu melakar nama walaupun di mana dia berada. Dan jangan lupa, jam 8 malam ini aku akan launching perfume Jejaka Slay Signature by Daus Bajo. Jumpa nanti. Terima kasih semua.